makan dulu kat sini. Lepas tu kita pergi Baskin Robbins. Ya. Kita beli Baskin Robbins. Betul juga. Nak duduk mana? Duduk situ. Tak, dia beli Baskin Robbins makan kat sini. Itu lagi beli macam ni. Atin nak apa? Love potion ke apa? Rainbow. Kita duduk sini, kita tunggu. Boleh juga tu rasa tu sedap juga tu. Kan ni tak ada bubur merah. Tak kot nak. Duduk sini. Risau lah. Tak. Kita duduk tengah. Tarik sini sikit. Kita duduk belah sana. Atin duduk belah sini. Belah sini tak apa kot. Tapi dia di lock. Ibu duduk sini sikit. Apa ni? Asam laksa dengan Baskin Robbins Atia. Atia nak aiskrim flavor apa? Ni. Okay. So kita kat depan kedai ni lah. Okay. Okay, Atia nak tunggu dia punya aiskrim. So kita ada, korang tengok kat sini, kita ada asam laksa je. Cubalah sikit. Tunggu sat. Dia nak beli kat Atia lah tu. Tadang. Makan sikit lah. Ibu dah kelaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ni. Sedap lah. Mau kata laksa satu. Tak nak. Ambil satu je. Lepas tu makan aiskrim. Ambil tenaga sikit. Sedapnya. Masak-masak sedap. Tak ada pun. Masak-masak sikit je. Yummy. Suka? Nak lagi? Nak lagi sikit? Tak mau? Okay. Tak apalah. Banyak. Baik, cepatnya. Sedap. Ya ke? Ada pizza durian tak? Ada pizza durian. Pizza durian. Tapi dia letak lah sprinkle. Makan. Oh, diam ni apa? Ya. Sedap. Macam Diam. Macam apa? okey lah. Dia macam untuk kiosk macam ni kan. Tak sangka kan? Tak expect lah. Sedap sangat. Sekejap makan dulu. Satu fish ball, satu lobster ball. Ni apa? Fishball? Sedap. Makan je baik? Oh, tutup lah. Sedap. Tutup lah, sabar. Betul. Ha? Biasa je lah. Habis. Sampai tak betul-betul lah. Oh, dah. Sedap sangat. Letak sini okey kot. Sedap. Tak payah ikhlas lah makan ni. Nak. Wah, sedapnya. Rasa sikit. Ini saja. Abang dulu. Sedap. Alhamdulillah. Menambah tenaga. Sedap. Nampak je. Dah, dah. Sikit je. Tak nak sangat. Just masak.
laksa yang macam ni tu tepi jalan yang maksudnya yang macam kampung ni tu. Sebab dia asam laksa. Dia bukan original laksa. Looks dulu untuk asam laksa memang terbaik. Boleh main. Dia bukan yang macam kat mana kita dulu main laksa tu kan? Ni main laksa ke? Tak. Ni laksa sayang. Laksa sayang. Boleh lah siapa yang main saya pilih. Kalau terlapang datang nak makan apa, dia empuk lah dengan sayang, try. Memang tak boleh. Ayam. Ayam yang sihat. Ni apa? Lobster. Nombor. Ke? Rasa tak? Sedap sikit. Sedap sikit saja. Sedap sikit kan, sedap banyak. Banyak. Nak lagi? Cepat ni cari yang tadi sejuk ni. Nombor sikit pun teh. Ada. Sebab Situ. Tak dapat eh? Ni ke? takut jalan-jalan ke kencang. Oh. Betul. Betul. Balik je lah. Balik je. Bungkus ni atur ni. Tak aduh. Tak. Jadi dah kena gigit. Wah, cik ni sedap lah. Sedap. Wow. Betul. Siap dia habiskan eh? Asyik lah nak makan apa hari ni. Oh, dia lagi. Kita beli apa-apa. Dia nak kawan. Tadi dia berbukit. Cik lah. Cik ayam. Cik ayam ke cik goreng ke? Si ayam. Cik ayam. Tempat dia. Cik ayam apa? Ayam. Nasi ayam mana ada ayam nasi ayam pun nasi ayam lah. Ayam. Cik ayam kat mana-mana pun tak apa. Ini cik ayam lah. Teh. Bungkus satu memang mantap. Secure next time. Kalau nak bincang. Bawang ni pun manis. Nah ya. Tapi ibu teringin Yang ni mah meatball. macam potato tu Nah potato lah. dengan roti dia. Kita pun dia naik bungkus. Tak nak. Ibu nak masuk ke? Nantilah balik Perak nantilah. Balik Perak lalu kan? Lalu tapi kita Sebab naik kalau exit kita sini pergi IKEA, kita nak makan kita kenyang dah. kan. Lain kita masuk kita bungkus nak. Set je. Masuk bungkus. Tapi larat ke nak jalan tu? Ya buah. Macam mana nak tahu dekat ke tak? Macam ni kita nak tahu tempat tu. Tak payah lah, jauh kat mana jalan. Kan?
Ya ke jauh? Tak Pasti. tahu nak parking yang dekat-dekat. Itulah. Dia mana? Next time lah. Nak balik ni singgah. Yang ni ya bungkus satu lagi. Sebab sedap. Berapa ringgit dia tu ni? How much? 9 lah. 9 lah. Itulah lagi satu. Tapi tambah ni dengan tu RM5 bol dia tu. Ibu tak nak lobster tu. Ibu suka ball dia. Fish ball. Oh, yang bulat tu. Dah. Nak sup dia sikit. Wow, dah nak habis. Takkan makan juga. Memang sedap. Sebab sangat sedap. Sedap ni. Dia nak riau-riau lah tu. Kat mana? Dia tu. Ada. Boleh lah. Kat sini? Sini juga? Tepi Baskin Robin tu. Oh. Ada tempat duduk tak? Kat situ? Dalam ada orang. Tak payah duduk ni. Okey. Bungkus yang ni kan? Lepas tu dia pergi sana kan? Lagi dia ambil, datang ambil dia kata. Bungkus tau. Tak apalah. Guys, kita dah nak balik. Yeay, tapi kita dah beli yau-yau. Dia jumpa. Lalu balik makan. Alhamdulillah. Ya. Si baik jumpa. Handsetnya, ya Allah. Tak lalu lah ni. Sedapnya. Terus tak lalu lah. Tengok lah kata Ibu ada. nak cakap kat Daddy jangan call. Sebab kalau Daddy call, kenapa Daddy masuk dalam kedai tadi? Jadi nampak macam handset ibu. Dia macam cemas harap budak tu. Daddy tak baik lah. Tak, ibu nak cakap kat Daddy jangan. Dia macam takut tau. Dia macam orang yang takut-takut. Tak, ibu nak cakap kat Daddy jangan call. Tengok location dulu. Tak call, bila nak call dia macam tekan cepat-cepat tau. Lepas tu dia nak sembunyi macam tu. Lepas tu pergi masuk tu dia macam ya. Tak apa. Sebab dia perasan kat phone dia tulis brand lain. Kesian budak tu. Budak yang kedai papa apa tadi? Ramen tu. Budak perempuan ke? Laki? Muda lagi? Umur apa? Kan jaga kat depan tu. Ya Allah. Orang tengah gaduh dengan awik, dia pula. Bukan strawberry ni cemikai. Oh. Ibu ingatkan tadi Daddy dah tengok location. Lepas tu baru Daddy call handset ibu sebab Daddy dah nampak. Dia kalau dekat-dekat sini dia tak boleh tahu. Dia taklah detail. Dia tahu, dia detail. Sebab ibu pernah udah ni. sebab masa Daddy pergi satu tempat ni, ibu tak ingat mana, Daddy dah parking. Lepas tu Daddy keluar daripada kereta. Tu ibu tanya, Daddy ada keluar daripada kereta ke? Daddy kata ha. Sebab masa Daddy keluar, nampak benda tu bergerak ha. Kalau Daddy masuk dalam mall ni, dalam mall ni kan contohlah ada macam kedai-kedai, dia bagi tahu tau kedai apa. Serius ha? Ha. Dia bagi tahu dia bawa pakai app. Tak nak lah. Malu lah. Lepas tu kan. Yo, bagilah orang tahu. Nantilah saya akan bagi tahu apps apa. Okay, tapi apps tu macam kita parking sini tapi handset kat kita. Sampai phone masuk dalam, dia akan detect kedai-kedai apa kat situ dia masuk. Kalau dia masuk toilet pun dia akan cakap. Tapi app ni tak sesuai lah. Kalau dia ni nak lari daripada bini ya. Takut bini tahu kita kat mana kan. App ni tak sesuai. Sebab setiap masa akan tahu kita kat mana. Lepas tu kalau berbayar lagi tahulah. Dia ada history pula. Macam tadi buat apa, pukul ni buat apa, pukul 5 buat apa. Lagi kan cuy. Tapi sebab I tak bayar, so dia tak bagi tahu. Dia bagi tahu waktu bergerak je. Cukup lah ni. Tak detail kan. Yelah tapi bahaya lah. dia tak betul lah sampai macam tu. Lepas tu I ingatkan tadi masa you pergi masuklah kedai tu, I ingatkan you dah nampak location. So you macam orang tu kat area sini. So you call. Bila you call and then you macam dengar bunyi ke, saya alamak handset memang dah hilang ke? Macam tu lah I fikir. Lepas tu tengok bukan. Dia keluar balik macam bukan kot. Ni dia. Nanti lah. Nak ni. Boleh dia dah berdai.
admin. Ni daripada adminnya pula. Tapi awak lah sebab dia nampak kat sembilan tu. Memang lawak lah. Kalau ada orang record Redi punya reaksi tadi dengan budak tu, memang akan orang gelak lah. Pak budak tu dia jaga kedai tu ke? Tak. Dia buat apa kat situ? Tak, budak tu dia buat apa kat situ? Dia duduk? Dia tengah buat apa, diri ke? Budak tu dia macam nak bertandas. Lepas tu tangan dia kalut-kalut lah macam macam tu, macam nak cepat nak tutup So I suspect aku call dia ni, dia letak cepat-cepat. Sebab Okay, dia punya ni sama macam ni. Sebiji. Memang macam ni lah. Okay, memang sebiji je ni, bayangkan. Lepas tu bagi lagi atas sikit. iPhone ikut lah dari belakang. Call lagi sekali. Dia dah masuk kedai ni. Nak lari lah ni. Mesti nak lari lah. Lepas tu iPhone masuk kedai tu. Masuk kedai tu, call sekali. Lepas tu elok I call tu, yang budak ni macam phone dia memang macam ni lah Dia pergi nampak belakang. So I tahu lah. Bila dah nampak belakang, pokok tak apa. Bukan lah. Budak yang jaga depan tadi kat pintu. Yang awal kita lalu tu lah, dia ada kat depan pintu tu. Budak lelaki apa perempuan? Bukan budak tu, budak lain. Budak lelaki lah. Tak yang ni tadi, lelaki lah. Bagi sikit. Lepas tu budak lelaki yang jaga jaga menu tu. Itu perempuan ke lelaki tak tahu lah. Jaga menu kedai makan ke? Yang tadi ramen tu. Ramen. Okey. Dia pakai topi tu kan. Dia dah kat kaunter. Yang budak dia budak lain, dia baru masuk. Lepas tu ya nak order apa? Lepas tu macam tak apa tak jadi. Sebab ada nampak mata ada tengok handset budak tu kat bawah tu. Ini sebelah. Ada banyak lah. Tak, yang tanya tu kedai makan. Nak apa tu? Yang tanya tu budak yang topi tadi tu. Memang dah masuk kedai dia dah. Budak yang tadi tu pun dia kerja situ ke? Kerja situ juga. Pun nak masuk kedai ni, nak sembunyi kan ni, nak lari lah sebenarnya. Sorry lah untuk adik kedai apa tadi. Papa apa benda, papa ramen ke benda. Bukan apa, ada risau hilang. So nak check lah, tapi tak tuduh. Cuma dah nampak lain tu belah. Janganlah nak tengok je handset. Nak cakap tau. Bang, tengok je handset bang. Tapi bila dia dah betul-betul dah kalih. Kalau dia tak kalih belakang ni, mungkin macam bang tengok je pun. I rasa masa you ikut dia tu, dia dah rasa pelik dah. Kenapa brother ni ikut aku ni? Tekan record lah. So dia kalih macam ni sebab dia nak bagi nampak muka you yang ikut dia. Tak. Dia ikut you sebenarnya. Dia tengah record you. Sikit tu bagi hati orang. Bagi atas sikit. Sikit tu bagi hati. Yelah, you mana tahu dia tengah record you. Tapi sikit-sikit. Tak apalah, duduk lah. Dia bagi lah sikit-sikit. Mana tahu dia tengah record you. Bagi atas sikit. Tak. Dia nak yang last ni, sikit-sikit ni maksud dia. Yelah, bagi je lah tu boleh. Tak nak. Nah. Banyak yang coklat. Coklat dalam tu. Masuk dengan coklat. Aku tepi ni. Nak tepi ni. Nak juga. I rasa dia macam record lah abang ni. Tak, dia bukan posisi record. Posisi dia macam kita pegang phone. Yalah, tapi macam ni. Kenapa dia buat macam ni? Soalan dia. Bukan macam tu. Tak nak lah menonjol macam tu. Dia macam kita pegang lah. Okay, faham. Yelah, tapi dia record lah sebenarnya. Tak nak nampak sangat dia record. Tak tahu lah. Dia mesti takut. Entah dia buat apa entah. Tak gaduh dengan awet ke. Ni abang awet aku pun. Sikit-sikit tu bagi hati orang. Tak tahu lah. Sikit-sikit tu bagi hati. Sorry adik. Sebenarnya ni handsetnya. Sama bagi kan. hati orang. Mungkin ni handset awak tadi colour macam ni. Suami saya ni dia sangat protektif. Jadi dia ingat tu handset bini dia. Dia akan cuba dia mencari sampai jumpa. Yang I ni macam, alamak, handset aku betul-betul hilang ke? Sebab dia masuk dalam kedai tu, I macam, alah, handset aku betul hilang lah ni. Maksudnya orang ambil dah lah. Sebab dia dah tengok location tu. Dia dah nampak kat situ. And then dia call pula. Macam tu lah. Okay lah. Okay guys, so kita dah nak balik. Hujung segmen. Thank you for watching. So dia punya ni janganlah moral value dia apa? Moral value dia jangan kesimpulan lah. Jangan main handset lah kalau pergi keluar. Lepas tu janganlah bawa banyak-banyak handset. Bawa satu je. Jangan nak confuse. Patut confuse lah. Itu je lah. Tak boleh buat handset tapi ingat lah. Lepas tu kita tak boleh lama lah. ayo ke? Weh,
dah lama sangat dah berapa minit tu. Baik. Okay lah, bye guys. Bye guys, thank you for watching. Like, comment dan subscribe. Bye.